InsyaAllah kita ada 10 minit lagi. Kita nak balik dah. Dosa perempuan bersolek bukan untuk tatapan suami, membawa dosa sama seperti perempuan berzina. Adakah maksud perempuan berzina itu zina laki-laki dan perempuan zina, atau zina mata, zina benda ni, zina mata, zina mata, zina batu atau zina yang lain. Keturunan nenek moyang membela saka, adakah dipandang masyhur nanti? Adakah dipandang masyhur nanti saya boleh menyalahkan nenek moyang saya kerana kejahilan datang daripada nenek moyang saya turun kepada saya? Mohon penjelasan. Dia ni saka ni, tahu tak saka? Orang Terengganu panggil syarat tubuh, orang sini panggil saka. Nak orang Tambur orang nak saka. Harta saka orang nak saka ni satu jin, iblis, syaitan, ilmu haram, ilmu syirik, iaitu pendamping dengan jin daripada hak daliah jahiliah dulu. Ambil satu jin masuk dalam tubuh, berkawan dengan dia jaga kita kononnya. Nah, orang tua-tua dulu dia hasut anak cucu dia, ambil lah, kalau tak ambil tak baik. Jadi kawan ni takut, ambil lah. Jadi bersahabat dengan syaitan iblis. Nah, orang Terengganu panggil syarat tubuh, orang belah Patah Barat panggil saka, benda yang sama. Bila nak mati susah, pasal jin tu duduk ada, makan banyak tinggal tulang. Nah, ada barang lain duduk dalam. Hukumnya syirik, berdosa besar, kena laknat, jaga baik. Nah, jadi dia ambil kerana datang daripada Tok Nyang dia dulu. Jawabnya, awak sengaja dah ambil, sengaja dah boleh salah Tok Nyang juga. Bang, awak yang salah. Kenapa awak ambil? Kenapa awak jahil? Kenapa awak tidak mengaji? Kenapa awak tidak belajar? Orang lain pandai baca Quran, kenapa awak tak pandai? Awak makan nasi, orang lain makan nasi tak? Betul tak? Bagi jadi yang salah kau kan? Oh, saya tak pandai. Saya tak pandai. Dah orang lain kan dia pandai. Kan orang lain pandai semayang, mu tak pandai. Tak belajar? Tak belajar, mu akan dia azab. Jadi nak salah nenek moyang saja tak boleh. Faham? Betul lah seorang anak, ayah tu dia akan berdosa kerana tak suruh anak dia pakai tudung. Tapi anak dia bila besar terus tak pakai tudung. Anak dia tak berdosa. Anak dia pula berdosa bila balik, kerana bila membalik wajib memikul hukum syarak. Mungkin kena dengar hukum, pergi belajar. Oh, pakai tudung ni wajib. Kalau gitu aku berdosa, aku taubat padamu, aku pakai tudung sekarang. Itu cara dia. Nah, adakah dia bila ayah dia tak suruh dia pakai tudung, dia terus tak buka aurat, tak tutup aurat sampai dia mati, ayah dia saja berdosa? Tak, ayah dia saja berdosa, kamu juga berdosa kepada Allah. Faham? Jadi buang cepat-cepat masalah saka. Soalan yang kedua, perempuan isteri ni dia bersolek, berhias bukan untuk suami tapi untuk orang lain. Adakah maknanya, maksudnya sama seperti zina tu, maknanya zina macam zina yang hakiki laki-laki dengan perempuan? Jawabnya bukan. Banyak di dalam hadis riwayat Tabarani, ada dalam kitab Ad-Daruqutni, masalah tentang berhias. Nampak? Hadis hasan li ghairi, hadis sahih, ada hadis dhaif. Nampak? Yang boleh kita jadikan hujah. Nah, dan ada juga hadis dhaif yang boleh kita ambil untuk tazkirah. Nah, orang puang ni memang tak boleh bertabarruj untuk selain suami dan mahram dia. Jelas dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Wala dalam Quran kata, dan haram kamu isteri-isteri menayangkan kecantikan perhiasan solekan kamu illa melainkan hanya untuk suami kamu, bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, terus sampai habis hayat. Nah, jadi fenomena ni daripada dulu. Dan tu kita banyak sentuh tentang kaum perempuan. Ada orang dia marah, apa ustaz kata mau kau orang puang, orang lelaki kurang kena, banyak orang puang dia tu. Kita kata ada hikmah dia. Nabi kata ittalaqtu lailata usri bi. Pada malam Isra Mi'raj, aku Allah tuntunkan, Allah tunjukkan aku. Ra'aitu finnar, aku tengok dalam neraka. Fa iza, tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa, paling ramai umat aku masuk neraka kaum wanita. Nah, pasal banyak silap dia. Lepas tu kita banyak kata orang puang. Nah, untuk tegur dia. Nah, bukan kita tak berakhir orang puang. Kalau kita tak berakhir orang puang, kita tak nikah dah. Kita nikah dengan orang lelaki. Nah. Faham tak?
Jadi masalah ni balik kepada asal, balik kepada Quran dan hadis, balik pada konsep Islam. Orang puan ni Tuhan buat, dia ni bersolek, jangok, pakai lawa untuk siapa? Untuk raja dalam dunia dia, suami dia. Bukan untuk orang lain. Batu perempuan tak boleh jadi ratu cantik, dia boleh jadi ratu suami dia. Ratu cantik tatapan umum kan? Dia tak boleh jadi penyanyi, kerana nyanyi umum, dia hanya penyanyi untuk suami dia. Kerana Tuhan cipta satu makhluk namanya Hawa, perempuan yang bentuk dia pelik daripada lelaki, suara dia pun pelik, nafsu dia pun kuat, menggoda dia, gedik dia, cara jalan dia untuk orang laki-laki bernama suami. Batu bila dia kecil lagi, duduk dengan mak ayah, kerana mak ayah tak dapat menikmati akan kegairahan dia. Bila telah sampai umur 18, 19, maka dia telah gairah, ada tubik dan macam-macam. Maka sampai masa berkahwin, kerana terciptanya perempuan untuk litaskunu ilaiha, untuk kamu tayangkan tabarruk kamu, kecantikan kamu, kehebatan kamu, gedik kamu, hiburan kamu, laki-laki bernama suami. Tapi bini-bini kita pening, berat nanang belaka. Bila duduk di rumah dengan suami, pakai lawa lah, pakai baju lawa, selendang bersulang. Siap ada ni ketek pula anggur rama 2 ekor pula atas ni. Nak balik bubuh atas ni pula pink, nak suruh nampak jangok. Ni eyeshadow pula atas ni, kuning sini, lihat ni hijau, atas hidung biru, sini putih. Nak tunjuk ke bos pejabat. Mulut pula sampai merah menyala-nyala ni. Siap super glossy, Maybelline, Allah RM40, balik 5 sen. Backing dengan tisu pula ni. Nak tunjuk ke bos pejabat. Masuk ofis, bos pejabat kata, Khani kata, comel-comelnya Cik Ani kita, tengok orang jalan ni, catwalk ni, catwalk, nampak? Bukan cat dah, dolphin tu. Ni masalah, dosa tak? Hukumnya haram, kerana untuk perhatian laki-laki di luar rumah. Sini ramai ada perempuan masuk dalam api neraka. Bukan kita kata, Rasulullah kata. Bukan nak boleh jalan, bukan nak boleh jabat. Simple dah lah. Tak usah make up lebih-lebih. Bedok sikit-sikit dah lah. Nak masuk pejabat. Tu bos pejabat, bukan laki aku. Kan ni, bukan laki aku. Yang bayar mas kahwin aku siapa? Laki aku. Di mana? Tu kat rumah. Di rumah ada jalan catwalk. Ada gini. Abang. Ni masalah. Jangan tumit tinggi, lekung, atur lakah pula. Makan sikit, lak tisu, makan sikit, suap sikit. Takut orang pejabat tengok tak lawa. Depan laki bukan eyeshadow, sisi ikan krisi atas ni. Ni apa kita kata bodoh tu. Jadi bab tu suami pun cemburu. Bila cemburu tengok suami isteri dia hanya lawa di pejabat, lawa di luar rumah, di rumah tak lawa. Akhirnya berangan-angan. Buat benda pula, cari hak lawa pula seorang lagi. Bila dah bermadu, barulah bini tua nak lawa. Betul tak? Tengok bini tua masih tak ada madu, dah heran ke laki. Balik ke tak balik tak ada hal. Tapi bila laki kahwin seorang lagi, beli baju baru, selori beli. Bini tua, dalam rumah pakai tumit tinggi, lekuk. Nak lawang bini muda. Nasi telah menjadi bubur. Tahu tak? Ini petua. Tamu beri kahwin lain, petua dia sayang sungguh-sungguh pada suami. Suami bangun tidur, obat gigi ada dah di atas berus. Selepas suami menghadap bilik air, jangan ke Jerman Australia mana. Tuala ada dah di tepi katil suami. Ajak masuk dalam bilik air, mandi bang. Hak dak siapa? Saya ronyok. Bak Rasulullah kahwin dengan Siti Aisyah, mandi bersama. Nampak? Baru seronok. Ni laki dak dah basuh mandi. Bini panggil, "Hei, mandi apa lama sangat? Aku nak mandi pula." Tu baik tu laki ni pakai kain. Tak?
Jaga dia betul-betul keluar. Ni tah sarapan pagi siap dah, nasi lemak, buah bidara. Faham tak? Wang Ihsan bawah meja. Dah. Itu cara dia. Nah, pakai lawa-lawa, tahu dah suami-suami lagi kerja, baju ni. Esok pakai baju mana bang? Baju ni. Gosok tengah malam. Tak, nektar hak mana bang? Esok dah pakai nektar. Esok pakai hak sekolah tadika tu. Tak. Oh, Jackie Chan. Nah, kasut mana bang? Kasut ni letak pagi-pagi. Bawa pergi kat kereta, buka pintu kereta, sila masuk bang, hati-hati memandu, berhenti ke masa merah, kuning berjaga-jaga, masa hijau jalan bang, biru memang tak ada bang. Nah, pesan begitu. Seronok tak boleh suami isteri tu? Seronok tak? Seronok. Kita balik pula dia ambil kat kereta tak? Tak berhenti kita ayam golek. Pegang dah pintu kereta, sila turun. Assalamualaikum. Tiung tangan suami, sila naik bang. Abang tentu letih bertugas tengah hari. Saya sediakan ayam percik hari ni, gari dengan Angry Bird. Dah. Baru seronok. Sila duduk. Mana-mana yang abang jamah rasa tak sedap, komplain. Nak sila makan bang dengan baju lawa. Petang pula dia nak balik, kita siap dah pakai lawa. Pukul 5 siap dah tunggu di pintu pagar. Lakak lambat sikit mari, panjat pagar kita, tanda kita sayang rindu pada suami. Nak mesej lambat lagi bang, lambat lagi bang. Ai panjat pagar dah ni. Dah dia gitu, tanda sayang pada suami. Tengah malam tanya suami, bang masuk pukul berapa? Abang kata lambat lagi bola, mungkin nang penalti ni. Mana tak? Dalam pukul 1 saya masuk. Pukul 12 awal sejam, isteri wajib kena masuk dulu. Cadar tukar hak baru. Ujung dia sama dengan ujung belah ni. Kalau tak payah nak ukur, ambil timbang air. Betulkan cadar. Batal golek letak tengah, kain, lasik, semua bubuh molek belaka, tukar hak baru. Cari orang pandang, mayang-mayang sikit letak bawah batal, bunga kemoja, atur kat atas kepala. Tak, pakai baju seksi, belah daripada tumit sampai celah tiap belah. Tak, tu cara dia. Sini hijau, sini kuning, bubuh licu, sini air pelada, bunga api dua tepi. Tak, bang, saya siap bang. Baru seronok. Itulah isteri yang suami nak cari lain tak? Tak cari dah. Tak makan di pejabat. Tengok laptop nampak bini, tengok jalan nampak bini, tengok di weather nampak bini. Kerana bini dia terlampau pandai melayang suami. Nah, itu lah cara dia. Ni bila laki masuk dalam bilik, bini dah masuk. Duk tengok labu-labi. Laki tu selalu kata dengan atau kali dengan supik-supik makan. Nah. Ya, lambat lagi ya. Lambat lagi. Alah, tunggulah kejap. Manggil-manggil. Macam orang muda you ni. Mana nak panggil? Jadi kawan tu selok duduk dalam, duduk tunggu. Nak, neleh helium ni. Kadang-kadang kotor dengan hanyut, dengan busung, mainan kanak-kanak ada atas bini, atas lembek, atas tilang lelaki. Nak, laki lidu tengok-tengok jarum niti lekat atas belakang. Nak, pelayar duduk bawah katil. Nak bawa cari batal. Mana batal nak tidur? Batal tak tahu kok. Tadi Bandung main gusti, tak jumpa cari batal. Busuk pohon, bini pula ni cabut ubang rambut. Cabut ubang, pakai kembar gantung, baju tidak basuh. Tak, kenapa? Akhirnya pasang satu lagi Fai Siri punya, Menteri Siri, hipotisi model lama. Jadi bila gitu balik pada Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa libulatihinna. Isteri kamu akan hanya mempamerkan segala kecantikan kepada suami. Suami puas hati bila isteri pakai hukum dalam Quran. Betul tak? Sekarang ni kita dah ikut Quran. Ni cara dia. Lepas tu nak marah poligami, tak adil lah, tak apa. Mu tak pandai jaga laki. Kalau mu jaga pada awal, tok laki mu tengah makan roti canai, ingat bini, buku balik separuh makan dengan bini. Nah,